Rekod tahanan dalam depoh imigresen cecah 465 kematian dalam 5 tahun. Demikian kenyataan Kementerian Dalam Negeri KDN yang memaklumkan sejumlah 465 kematian direkodkan membabitkan tahanan di depoh imigresen di seluruh negara sepanjang tempoh 2021 hingga 2025. Ia bersamaan kadar 0.13% daripada 349,856 kemasukan tahanan dalam tempoh sama. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata daripada jumlah itu, 393 kes membabitkan tahanan lelaki, 60 wanita dan 12 kanak-kanak. Manakala warga negara Filipina merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 222 kes, diikuti Indonesia 109 kes dan Myanmar 61. Beliau menjelaskan antara punca utama kematian ialah sepsis dan kejutan septik, penyakit sistem pernafasan, penyakit jantung dan kardiovaskular, penyakit pencernaan serta hati selain penyakit berjangkit seperti HIV/AIDS. Bagi memperkukuh kebajikan tahanan, Jabatan Imigresen Malaysia melaksanakan pelbagai penambahbaikan termasuk saringan kesihatan awal, pemeriksaan berkala, pengasingan kes berjangkit dan kesihatan mental, rujukan segera ke hospital, penyediaan kit kebersihan, kawalan kualiti makanan serta memberi peluang kepada tahanan berhubung dengan keluarga dan menjalankan aktiviti riadah secara berkala. Sebelum ini, pemerhati mendakwa lambakan tahanan warga asing berpunca daripada sikap pegawai penguatkuasa yang didakwa menerima duit kopi sekaligus menjadikan tahanan warga asing di depoh imigresen meningkat sejak 2023. Kata pemerhati, peningkatan jumlah tahanan warga asing di depoh imigresen menunjukkan perbezaan ketara berbanding Singapura apabila penguatkuasaan undang-undang di negara termasuk itu lebih tegas dan ketat. Bagaimanapun, kata pemerhati, situasi tersebut mendorong kerajaan terpaksa membelanjakan wang bagi membiayai tahanan warga asing demi memberi pengajaran kepada mereka agar tidak mengulangi kesilapan sama.